Biar petik. Ikan ni boleh bertukar jantina bila dah masuk musim mengawan. Ini ialah ikan barramundi. Nama saintifik dia Lates calcarifer. Dekat Malaysia, orang panggil dia ikan siakap. Kalau belah utara ni murung lah kalau tak kenal siakap. Ikan siakap ni bukan biasa-biasa nah. Dia boleh hidup dalam air masin dan juga air tawang. Semua dia tibai sama rata. Ikan siakap ni bila menetas tu semua jadi jantan dulu. Bila dah sampai umur dan saiz tertentu, dia berubah jadi betina. Tak semualah. Ikut keadaan dan keperluan. Kalau semua jadi betina tu macam mana nak tinggalkan zuriat? Tak ada tukang semai. Keadaan ni dipanggil sequential hermaphrodites. Dalam manusia tak ada tau. Kalau tiba-tiba jadi tu sebab buang tabiat. Mau katok aja hak jenis-jenis ni. Orang suka makan siakap ni sebab isi dia putih, lembut dan tak banyak tulang. Macam-macam masakan boleh buat. Kalau tak reti tak payahlah. Mai sini kena dekat Nurul Ikan Bakar, Kuala Kedah. Depa buat menu special punya. Masak 3 rasa, bakar, lamperik semua boleh buat. Set single pun ada. Harga RM19.9 saja weh. Mana nak cari? Memang sedap, nak harap.